evening. Pernahkah anda terfikir bahawa anda tinggal bersebelahan dengan pembunuh sebenar? Pendiam, sopan, sentiasa menyapa. Dan betul-betul di bawah lantai rumahnya, 33 mayat. Begitulah cara seorang rakyat Amerika hidup di pinggir bandar Chicago. Jiran-jiran menggelarnya kehidupan pesta, dia mengadakan pesta, membantu pembaikan dan mengenali setiap kanak-kanak di jalanan dengan nama. Pada hujung minggu, dia berpakaian seperti badut dan membuat persembahan di pesta. Dia difoto bersama orang berpengaruh. Satu gambar, di sebelah isteri presiden. Seorang warga negara yang benar-benar bermaruah. Di bawah lantai kayu, di ruang bawah tanah sempit rumahnya, penyiasat menemui mayat 26 orang. Dia menanam 3 lagi di halaman. 4 dicampakkannya ke dalam sungai. Jiran-jiran perasan bau itu selama bertahun-tahun. Dia menjelaskan bahawa paip bocor, daging telah rosak di dalam peti sejuk. Tiada siapa yang memeriksa. Mereka mempercayai kata-katanya kerana dia seorang yang sangat baik. Mereka menangkapnya secara kebetulan melalui seorang remaja yang hilang yang datang untuk bercakap tentang kerja. 33 mangsa dalam 6 tahun. Kebanyakan mereka tidak pernah dikenal pasti semasa hayatnya. Semasa perbicaraannya, dia menangis dan mengisytiharkan bahawa dia tidak bersalah. Dia terus melukis semasa dijatuhkan hukuman mati dan menjualnya kepada pengumpul. Setiap lukisan mencecah nilai ribuan dolar. Selepas hukuman matinya, otaknya dituai dan diberikan kepada saintis. Mereka mencari anomali dan tidak menemui apa-apa yang luar biasa. Perkara yang paling menakutkan tentang orang seperti itu ialah mereka kelihatan biasa sahaja. Bayangkan anda sedang melawat seorang rakan. Sebuah apartmen biasa, sebuah sofa, sebuah TV memancing di dalam akuarium besar. Dan kemudian anda membuka peti sejuk dan membekukannya. Seorang penyendiri yang pendiam dari sebuah bandar Amerika menyimpan kepala manusia di sana. Bukan 1, tetapi 4. Tambahan pula sebuah hati dan serpihan tangan yang terputus di dalam beg plastik. Di sebelah barangan runcit biasa. Di sudut bilik tidur terdapat tong 200 liter. Di dalamnya terdapat 3 mayat perlahan-lahan larut dalam asid. 2 tengkorak terbaring di atas meja komputer. Ia adalah petangnya yang biasa. Sepanjang 13 tahun, dia membunuh 17 orang. Dia bekerja di sebuah kilang, tinggal bersendirian dan jarang berinteraksi dengan sesiapa pun. Jiran-jiran mengadu tentang bau yang aneh. Dia berkata peti sejuk itu rosak. Dia mengambil gambar semua orang. Dia meletakkan gambar-gambar itu dalam album. Dia mahu mengingati. Penyiasat menemui 74 gambar secara keseluruhan. Mereka menggelarkan pembongkaran apartmen ini sebagai pembongkaran muzium peribadi. Dia ditangkap hanya kerana salah seorang mangsa berjaya melarikan diri ke jalan dengan gari. Polis kemudian mendapati bahawa 2 bulan sebelumnya, pegawai telah membawa kembali seorang budak lelaki yang melarikan diri kepadanya. Anda fikir itu mustahil di kawasan kejiranan anda. Terdapat beberapa pangsapuri di bangunannya. Jiran-jiran telah menghidu bau itu selama bertahun-tahun. Tiada siapa yang menghubungi pihak berkuasa. Kadangkala kesunyian boleh meragut nyawa. Sekarang anda akan belajar tentang seorang lelaki yang menjahit topeng daripada wajah orang sebenar dan memakainya pada waktu petang. Dia tinggal bersendirian di sebuah ladang. Jiran-jiran menganggapnya pelik, tetapi tidak berbahaya. Selepas kematian ibunya, dia mengunci bilik ibunya dan membiarkannya tidak disentuh. Selebihnya premis itu diubah menjadi bengkel. Pada waktu malam, dia pergi ke tanah perkuburan dan mengambil sebahagian daripada kulit yang tertimbus. Daripada kulit yang dikopek, dia membuat topeng penuh dengan kening, bulu mata, telinga dan dagu. Dia memakainya pada waktu petang dan berjalan di sekitar rumahnya. Dia mencuba pada wajah orang lain seperti orang lain mencuba pada baju. Kerusi di rumahnya ditutupi dengan kulit manusia. Tudung lampu diperbuat daripada wajah. Dia makan sup daripada tengkorak yang diubah suai sebagai pinggan. Garpu dimasukkan ke dalam tulang. Dia menggelarnya sebagai kehidupan sehariannya. Polis menemui tali pinggang yang diperbuat daripada daging, jaket yang diperbuat daripada bahagian atas badan wanita, stoking yang diperbuat daripada kulit kaki, kotak isi perut di dalam peti sejuk. 40 lawatan waktu malam ke tanah perkuburan didokumentasikan. Dia benar-benar mahu menjadi ibunya. Dia ingin menjahit sut kulit yang lengkap dan memakainya. Dia sendiri berkata, mayat-mayat dari tanah perkuburan terlalu berbau busuk, jadi dia tidak mempunyai bahan yang mencukupi. Lelaki bujang ini telah memberi inspirasi kepada 3 filem seram kultus, Psycho, The Texas Chainsaw Massacre dan The Silence of the Lamb. Realiti ternyata lebih menakutkan daripada mana-mana senario fantasi. Mengapakah orang seperti itu sering kelihatan normal? Kerana kenormalan adalah topeng terbaik. Tiada siapa yang mencari raksasa di tempat mereka melihat jiran yang menyenangkan. Lelaki yang menyembunyikan mayat di bawah dek adalah seorang usahawan yang berjaya, seorang ketua pengakap dan seorang jemaah gereja. Syarikatnya membina perumahan untuk orang lain. Dan di bawah tanahnya sendiri terdapat sebuah tanah perkuburan. Lelaki yang menjahit topeng daripada wajah tinggal di ladang selama beberapa dekad.
Jiran-jiran menjemputnya bercuti, memintanya membantu dengan kerja-kerja rumah. Dia tersenyum, membantu, dan kembali ke koleksinya. Lelaki yang menyimpan bahagian badan di dalam peti sejuk bertemu orang di bar, menawarkan wang untuk kerja-kerja mudah. Dia kelihatan lembut, bercakap dengan lembut. Mereka mempercayainya dan mengikutinya. Ketiga-tiganya mempunyai satu persamaan, mereka kelihatan seperti orang yang boleh dipercayai. Orang ramai menjemput mereka. Orang ramai mengambil gambar bersama mereka. Inilah sebenarnya yang melindungi mereka. Pakar yang mengkaji orang-orang ini selepas penangkapan mereka mengulangi perkara yang sama. Mereka tidak mempunyai tanduk. Tiada renungan gila. Secara fizikal, mereka tidak berbeza dengan anda. Mereka tidak mampu berempati. Secara statistik, di mana-mana bandar dengan populasi lebih sejuta orang, terdapat sekurang-kurangnya seorang yang hidup sekarang. Tidak disedari. Sopan. Mungkin seseorang yang anda kenali secara peribadi. What hidden elements build a Apa yang berlaku dalam diri seseorang yang mampu melakukan perkara seperti itu? Ia bukan sekadar kemarahan. Ia adalah cara tertentu untuk melihat dunia di mana penderitaan orang lain tidak menimbulkan sebarang tindak balas. Hampir kesemua mereka diasingkan, dihina atau didera semasa kecil. Ada yang mengalami kecederaan kepala. Ada yang membesar dengan ibu bapa yang tidak stabil mental. Ini bukan alasan, ia hanyalah fakta. Bahagian otak yang pada kebanyakan orang dicetuskan oleh pemandangan penderitaan orang lain hampir senyap dalam diri mereka. Mereka tidak berasa marah kepada mangsa. Mereka langsung tidak berasa apa-apa. Salah seorang daripada mereka, semasa soal siasat, berkata, "Saya membunuh kerana saya tidak mahu orang itu pergi." Dia tidak tahu bagaimana membina hubungan. Satu-satunya cara yang dia temui untuk memastikan seseorang rapat adalah ini. Seorang lagi menggambarkan perasaan kosong yang berterusan di dalam dirinya. Dia berkata bahawa tiada apa yang membawanya kegembiraan atau kedamaian. Dia mencuba kerja, komunikasi, hobi. Tiada apa yang membantu. Ini bukan cerita tentang raksasa daripada filem. Ini adalah cerita tentang orang yang tinggal bersama mereka. Mereka berjalan di jalan yang sama. Mereka membeli makanan di kedai yang sama. Mereka kelihatan seperti anda sekarang. Semua cerita ini adalah kisah nyata. Semua orang ini wujud, dan mereka semua tidak disedari selama bertahun-tahun. Langgan saluran ini dan tonton episod lain, ia penting.